di perhentian KL Sentral, tempat pertukaran ke LRT, monorail, bus, LRT ringan ke Putrajaya, ke KLIA. Banyak pertukaran dekat sini guys, sampai ke Poklang, Podisen sini pun ada. Seremban, Kajang, Bangi, Gombak, Batu Kip, Sentul, Segambut, macam-macam pertukaran kereta api ini. Anda boleh tengok dekat laman web www.KTM Malaysia, kereta api Tanah Melayu, atau ke komuter Malaysia. Kita beli tiketnya di kaunter-kaunter terdekat di stesen-stesen berikutnya di seluruh Malaysia ada guys. Menunggu keberangkatan kereta api ke Kelang, Poklang. Ini tamu kita dari Pekanbaru. Kita nak antar dia ke Pandamaran Kelang. Ini menunggu keberangkatan jam 5.41. Sekarang baru jam 5.30. Baru 5.30. Di dalam komuter, kereta api Tanah Melayu. Dari Sentul Timur, dari Sentul tadi menuju ke Kelang, tambang dia RM6.30 sekali jalan. RM6.30 sekali jalan dari Sentul ya. Ini kita dari ujung paling belakang duduk ujung paling belakang menuju Kelang, Bandar Kelang. Tamu dari Pekanbaru ini asik dengan telepon, seronok dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di stesen kereta api KL Sentral, monorail, LRT, semua ada guys di sini. Ke sana di bawah lantai bawah bangunan KL Sentral menuju Kelang. Kita menuju Kelang guys. Ini suasana ini ke Seremban nih. Ini ke Seremban, kita pilih Seremban. Tadi dari Batu Kip. Lepas tu ini ke Poklang nih, Poklang. Oke guys, kita saksikan berikutnya guys. Poklang, Kuala Lumpur. Dari KL Sentral Kuala Lumpur ke Poklang. Mana? Ada? Platform 3 katanya. Oh, platform 3. Oke. Ya. Naik lift platform 3. Oh, platform 3. Atas, suka platform. Ini 2. Ini 6. Dia 3. Platform 3. Kita jalan-jalan ke Kelang. Lah. Naik ke platform 3. Naik kereta api ke Kelang. Kita tunggu dekat sini. Kita naik dulu ke atas, lepas tu kita pergi ke platform 3. Oke guys. Ini dah sampai ke atas. Lepas tu kita naik ke platform 3. Ini ke atas tempat orang jual tiket. Ini ke bawah. 3 sini.
situ ya. Sinan. Turun. Okey. Ini platform 3 sini ya guys. Kita turun dulu. Okey. Platform 3. Turun lift tadi, naik lift, sekarang turun lift. Kita nak pergi ke Kelang, antar duit orang ke Kelang, nak bagi duit bantuan World Coin Kelang Pendamaran. Okey guys, sampai ke bawah. Ini platform 3 namanya. Platform 3. Apa ni? Ya ya. 541 Kelang. Oh, jauhnya. Jauh lagi kan? Berapa minit lagi? Berapa minit lagi? 541 berangkat ke Kelang. Baru menyambung ni. Lagi 41 minit nunggu. Dahsyat dulu. Singapura boleh lah, Thailand boleh. Kita pergi ya. Singapura, Thailand, Kelantan. Dek, Tapis ke mana? Tapis ke mana? Negeri Sembilan, Rantau. Rantau. Oh ya. Ini cuti lah ni? Baru balik. Baru balik? Dah lama dah dari sini. Ya. 9 pagi tadi. Oh ya, kalau kenal? Jalan-jalan ni. Oh, makanannya lah. Ya, Rantau lah. Ini anak lagi Tapis ya. Tapis ke Gombak, Darul Bukap. Ya. Nah, masih di K Sentral menunggu KTM jam 5.41. Ini dari kaunter atas tadi menuju ke bawah platform 3. Platform 3 ni menuju tren ke Pelabuhan Kelang. Ini platform 5, 6. Stesen Abdullah Hukum dekat sebelum Pantai Dalam, namanya Stesen Abdullah Hukum. Kita suasana petang ni, lebih kurang jam 6 petang waktu Kuala Lumpur. Kita menuju Kelang guys. Kelang. Dari Kelang tu nanti kita naik taksi ke Pendamaran. Stesen Abdullah Hukum, stesen sambungan ke Rapid KL, KL Eco City, The Gardens dan Mid Valley. Abdullah Hukum Station, connecting station to Rapid KL, KL Eco City, The Gardens and Mid Valley. Mid Valley pun pertukaran kat sini. Abdullah Hukum ni pertukaran KTM.
Petaling. Stesen berikutnya Petaling. Station Petaling. Petaling Station. Stesen berikutnya Jalan Templar. Next station Jalan Templar. Jalan Temple. Jalan Temple. Tadi Petaling. Tadi Petaling, sekarang Temple. Jalan Temple. Stesen berikutnya Kampung Datuk Harun. Next station Kampung Datuk Harun. Kampung Datuk Harun. Kampung Datuk Harun. Taman Medan Guntur dekat sini, guys. Ini Kampung Datuk Harun seberang. Ini dah sampai Kampung Datuk Harun ni. Sebelah sana, seberang tu Kampung Datuk Harun. PJ Petaling Jaya, Taman Medan. Tu Masjid Kampung Datuk Harun. Masjid. Meriah, besar masjid ni. Station Kampung Datuk Harun. Kampung Datuk Harun Station.
Station, Subang Jaya. Stesen berikutnya Subang Jaya. Subang Jaya. Stesen berikutnya Subang Jaya. Sebentar lagi kita akan memasuki stesen Subang Jaya. Tasik Subang Jaya. Wah, indah sekali Tasiknya guys. Pemandangan dari dalam KTM. Stesen berikutnya Subang Jaya. Subang Jaya. Ini daerah Subang Jaya. Station sambungan ke Rapid KL. Station Subang Jaya. Connecting station to Rapid KL. Subang Jaya Station. Stesen Subang Jaya. Ini Subang Jaya. Subang Jaya. Ini alat berat untuk membuat rel baru. Ini rel baru. Rel ini ditukar menjadi yang barunya. Ini sudah lapuk, sudah sejak zaman merdeka ditukar ke rel baru. Ini eskavator. Kita dah terlepas ke Subang Jaya menuju Batu Tiga lagi. Station berikutnya Batu Tiga. Next station Batu Tiga. Stesen berikutnya Batu Tiga. Ini Batu Tiga Salam. Batu Tiga Salam.
3. Stesen berikut Station berikutnya Shah Alam. Salam. Next station Oh, Shah salam. Alam. Stesen berikutnya Sahalam. Salam. Kita menuju ke Salam, guys. Laju kereta apinya, guys. Ya 100 lebih lagi nih. Laju sangat. Rupanya pembinaan jalan baru, sebab tu dia buka sehala aja jalan. Dia buka satu jalan. Station Shah Alam. Shah Alam Station. Stesen Shah Alam. Sila awasi langkah anda. Stesen Shah
Jawa, sebentar lagi Padang Jawa. Stesen berikutnya Station Padang Jawa. Padang Jawa Station. sampai di Padang Jawa. Stesen Padang Jawa. Turun di Padang Jawa. Setelah turun tutup lagi, jangan lama sangat, jangan lama-lama, nanti lambat sampai. Perut orang dah lapar nih, orang belum makan lagi. Kalau dapat minum kopi nih, Nescafe dengan roti, tak tahu kan cakap. Ini Padang Jawa, stesen Padang Jawa. Dikoreknya apa dia buat dah? Dalam-dalamnya dikorek dia. Berikutnya Bukit Pada. Next station Bukit Pada. Bukit Pada. Stesen berikutnya Bukit Pada. Penumpang yang dihormati, berikutnya Bukit Badak. Dah dekat dah ke Kelang. Kita turun di Kelang nanti. Badak. Selamat petang guys. Jam menunjukkan sekarang dah jam 5, jam 6 lebih. Tadi berangkat jam 5.41. Sekarang tadi berangkat jam 4.41. Sekarang berangkat sampai dah dekat pukul 7 juga guys. Sungai Kelang.
Stasiun Bukit Badak. Stasiun Bukit Badak. Tutup. Stasiun berikutnya adalah stasiun berikutnya adalah stasiun berikutnya adalah stasiun berikutnya Klang. Next station. ada sampai kita di Klang. Stasiun Klang lagi, berhenti kita dekat stasiun Klang. Lepas itu kita sambung dengan Grab menuju Pandamaran Klang. Sudah sampai di stasiun Klang, guys. Udah kita turun lagi. Jumpa lagi, guys. See you tomorrow. See you. Station Klang Station. Kawan-kawan tuh semua. Nah, kita udah turun di Klang. Stasiun Klang. Sampai tandas. Dia tandas loh. Beli tandas. Alhamdulillah. Sampai. Nah. Berangkat nih terus ke Peklang nih. Bang, gimana rasanya naik ITM? Dingin, sejuk. Dingin? Alamak, kenapa tak bawa jaket? Lupa? Tak tahan sejuk lah. Makasih ya. Udah sampai di Klang ya. Sini ya, Sini juga sini ya. Rapat sikit. Rapat. Apa nama malu? Oke, bye. Terima kasih.